Sekarang, dunia hadapi kekurangan global sekitar 230 juta aunce perak. Perkara ni dah lama jadi mimpi ngeri bagi industri pembuatan berteknologi tinggi. Yang menarik, satu tweet Elon Musk sendiri tedakan betapa besarnya keperluan perak dalam industri ni. Dia tunjuk pembuatan tahap tinggi kini sangat bergantung pada perak. Bila harga perak melonjak ke rekod $84, ramai gembira sebab untung besar. Tapi lelaki paling kaya dan berani tu keluarkan amaran paling tinggi. Terus terang, ini bukan benda baik. Kalau korang fikir Musk cuma mengeluh sebab harga perak mahal akan jejaskan keuntungan Tesla, korang baru nampak lapisan paling cetek. Harga produk naik, pengguna bayar. Sebagai ahli perniagaan, takkan tanggung kos bahan mentah naik tu. Bukan dia sekadar bimbang tanpa sebab. Sebagai tokoh besar dalam industri pembuatan berteknologi tinggi global, yang dia takutkan ialah masa depan industri itu sendiri. Perak ni adalah bahan kritikal dalam pembuatan tahap tinggi. Masalah sebenar sekarang ialah perak fizikal semakin berkurangan, bekalan tak mampu kejar permintaan, dan inilah punca kebimbangan Musk. Bagi tokoh besar industri, perak adalah sistem saraf pembuatan moden. Tanpanya, banyak komponen utama industri berteknologi tinggi tak boleh dihasilkan dan keseluruhan rantaian pembuatan akan terhenti. Ada lagi 6 gegasi industri lain yang turut bimbang perkara sama. Mungkin ada yang kata, alahai, cuma perak je pun. Boleh ke benda ni sampai mencekik leher 7 gegasi dunia ni? Jawapannya memang boleh. Sebab hukum fizik ni tak pernah peduli dengan kehendak manusia. Model Y, Tesla paling laku dunia. Berdasarkan data 2025 daripada Silver Institute dan Analysis Industry, setiap unit Model Y guna anggaran 50 gram perak. Mengikut data Tesla 2025, penghantaran global cecah 1.6 juta unit dengan purata 50 gram perak setiap kereta. Jumlah penggunaan capai sekitar 80 tan, lagi tinggi spesifikasi, lagi tinggi keperluan sistem kawalan elektrik dan lagi banyak perak diperlukan. Sampai dekat sini, baru mungkin korang betul-betul faham kenapa Elon Musk keluarkan tweet tu dan cakap ini tak bagus. Perak ni setakat hari ni adalah logam dengan keupayaan pengaliran elektrik dan haba yang paling baik di seluruh planet. Dari segi pengaliran elektrik, perak berada pada tahap 6.30 kali 10 kuasa 7 Siemens per meter yang merupakan paling tinggi antara semua logam. Tembaga cuma sekitar 5.96, manakala emas jauh lebih rendah, hanya sekitar 4.10. Dari segi pengaliran haba pula, perak juga memang juara. Nilainya sekitar 429 watt per meter Kelvin, tembaga berada di angka 401 dan emas lebih rendah lagi, hanya sekitar 318, iaitu lebih kurang 74% sahaja kecekapan perak. Dalam pembuatan berteknologi tinggi, perak adalah emas orang kaya. Ironinya, orang kaya biasanya tak anggap emas penting. Warren Buffett pun pernah cakap terbuka, dia tak minat melabur dalam emas sebab emas bukan aset produktif. Emas tak digunakan secara besar-besaran dalam pengeluaran. Perak pula terlibat terus dalam pembuatan dan penggunaannya tak boleh dipulihkan. Bila perak digunakan, ia habis. Lagi banyak digunakan, lagi sedikit stok tinggal, emas sendiri tak hasilkan faedah atau bayar dividen. Dari sudut industri, penggunaannya kecil sebab pengeluaran dan stok dunia tinggi. Menurut Warren Buffett, emas cuma logam biasa yang orang beli untuk kepuasan emosi dan kepercayaan. Satu benda yang susah nak nafikan ialah industri emas memang jauh ketinggalan berbanding perak. Dan sebab itulah dengan perkembangan pembuatan berteknologi tinggi, penggunaan perak fizikal semakin dipercepatkan. Berdasarkan data 2025, permintaan global perak capai sekitar 1.24 bilion ounce, manakala bekalan cuma 1.01 bilion ounce, bermakna pasaran kekurangan 230 juta ounce. Inilah yang dipanggil defisit structure. Ramai kata kalau permintaan lebih tinggi daripada bekalan, kenapa Lombong tak tingkatkan
pengeluaran. Bina lombong baru biasanya ambil masa lebih 10 tahun. Tambah lagi, kualiti biji makin merosot. Tak setiap kali gali pasti dapat perak. Kebanyakan perak diperolehi sebagai hasil sampingan lombong tembaga, plumbum dan zinc. Dari segi kesukaran pelombongan dan mendapatkan sumber, perak jauh lebih susah berbanding emas. Dari sudut kita semula, perak juga lebih sukar di kita semula sebab harganya tak setinggi emas dan kuantitinya kecil. Ramai anggap tak berbaloi dan terus abaikan. Walaupun stok keseluruhan belum kritikal, inventory perak semakin ketat. Sejak 2020, stok perak di COMEX surut 70%, manakala di peti simpanan London turun 40%. Dengan permintaan sekarang, ada kawasan stok perak cuma cukup untuk 30 ke 45 hari. Ketegangan stok perak bukan sahaja berlaku pada perak fizikal, tapi juga sangat ketara di pasaran sekunder. Berdasarkan anggaran COMEX, nisbah perak kertas dengan perak fizikal setinggi 356 nisbah 1. Maksudnya, 356 ounce perak kertas cuma boleh ditukar dengan 1 ounce perak fizikal. Secara tak langsung, perak fizikal sedang digunakan dengan leverage 356 kali. Maksudnya, kalau semua pemegang perak kertas main serentak, bursa cuma mampu penuhi 1 daripada 356 orang. Yang selebihnya, bursa terpaksa buat penyelesaian tunai atau suruh pelabur tangguh dan roll kontrak untuk penyerahan masa depan. Kalau permintaan fizikal terus naik, krisis penghantaran mudah tercetus. Bila itu berlaku, harga perak akan melonjak mendadak. Untuk lindungi diri, bursa akan paksa penyelesaian, naikkan margin dan harga mula bergerak ganas. Kalau tengok pergerakan harga perak beberapa hari kebelakangan ni, harga naik turun tanpa hala tuju. Puncanya ialah jurang yang sangat besar antara pasaran sekunder dengan perak fizikal. Kenaikan harga perak untuk Tesla mungkin cuma buat rasa tak selesa, tapi belum sampai tahap membunuh. Tapi untuk syarikat tenaga solar, kesannya memang boleh membawa maut. Berdasarkan data terbuka syarikat fotovoltaik China, setiap kenaikan harga perak RM1,000 naikkan kos sel bateri solar 0.01 yuan. Contohnya pada squeeze ekstrim 26 Disember. Dalam sehari, kos pengeluaran sel bateri solar terpaksa naik 0.016 yuan. Bila harga perak naik dan kos pengeluaran melonjak, banyak syarikat fotovoltaik China terpaksa beralih dari hadkan pengeluaran untuk jaga harga kepada hentikan operasi dan beri cuti. Syarikat Yijing Optoelektronik, pengeluaran fotovoltaik bersaiz sederhana dan tersenarai jadi cerminan kesihatan industri. Mereka tak sebesar Gergasi dengan sumber tangani kejutan besar, tapi juga tak sekecil syarikat kecil yang sekali kena hentam terus bankrupt. Berdasarkan laporan kewangan Yijing Optoelectronics, pendapatan sekitar 375 juta yuan, tapi kerugian bersih capai 61.24 juta yuan. Kos perak sumbang 33% daripada kos pengeluaran. Kilang di Changzhou dan Suzhou dah hentikan operasi sepenuhnya dan masuk fasa rehat. Syarikat lama bersaiz sederhana dan tersenarai pun tak mampu tanggung tekanan kos akibat lonjakan harga perak. Dan pergerakan perak selepas squeeze kali ni diikuti pula dengan serangan balas seller sebenarnya jauh lebih rumit daripada orang sangka. Peristiwa nikah gila tahun 2022 ada keberangkalian yang sangat tinggi untuk berulang semula. Tapi kali ini berlaku pada perak. Kabarnya, kumpulan Centong berdepan terus dengan UBS dalam pertempuran buy dan sell, dengan seller ditekan sampai hujung. Imbas kes nikel dulu, Tsingshan sell ditekan Glencore sampai tak boleh bergerak.
sekarang terbalik. UBS sell ditekan centong. Pergerakan harga perak kebelakangan ni jenis tunjukkan pertempuran buy dan sell yang sangat sengit. Bila harga tembus $70, tak kira siapa sell, kerugian teruk. Setiap kenaikan $1, seller rugi sekurang-kurangnya $100 juta. Dan beberapa laporan institusi juga menunjukkan bahawa kontrak niaga hadapan perak di COMEX sebenarnya sudah lama berada dalam keadaan squeeze. Seller sekarang tak mampu kumpulkan perak fizikal yang mencukupi untuk penghantaran. Pasaran sekarang memang sedang berdepan dengan penembusan fizikal yang sangat serius. Sebaik saja seller pecah akaun di satu tahap kritikal atau dipaksa diselesaikan oleh bursa, kawalan ke atas pasaran perak akan hilang sepenuhnya daripada tangan mereka. Masa tu, seller akan jadi bahan bakar kepada pesta buyer. Dan bila sampai ke tahap itu, perak melonjak ke $100, malah $300, akhir sekali kita kembali pada analisis teknikal. Buat masa sekarang, harga perak masih bergerak dalam zon konsolidasi yang telah ditetapkan. Semasa pasaran rehat, satu peristiwa besar berlaku. Amerika Syarikat dilaporkan lancar serangan mengejut ke atas Venezuela dan tahan Presiden Maduro. Selepas ini, kemungkinan besar Amerika akan sokong kerajaan boneka naik ke tampuk kuasa. Yang paling penting, Venezuela ada rizab minyak terbesar dunia, jauh mengetasi Arab Saudi. Kalau benar situasi ini berlaku, maka minyak itu semua akan berada di bawah pengaruh Amerika. Kejadian mengejut ini adalah risiko geopolitik besar. Semua analisis pasaran yang saya kongsikan ini hanyalah pandangan peribadi. Akhir kata, jangan lupa subscribe channel saya, tekan loceng dan kita jumpa lagi di video seterusnya.